Okay, hai semua. So, kita nak cakap pasal income tracker pagi ni. Income tracker dalam money dashboard Kak Naf. So, income tracker ni, income adalah aset terbesar kita. But most of us, kita tidak track income kita. Okay, most of us, kita tidak track income kita kerana kita ada mindset yang macam, well, income dah fix. Which sepatutnya kita kita tukar mindset kita lah. Okay, walaupun kita makan gaji, kita gaji tetap, kita kena fikir yang kita boleh ada target income. So ini. So because cara dia akan datang. Zaman sekarang ada banyak boleh buat side hustle, side income. So saya nak anda make sure kita nak ada target income. So kita always target savings, target nak naikkan saving, nak naikkan investment. Those will come dengan naikkan income. Okay, senanglah kita bagi tahu macam tu. So saya nak anda buat target income. So how do we set target income? Bahagian start ni adalah untuk kita track back 2025 punya total income yang kita dapat. So kita tak guna monthly kat sini, kita akan guna annual, maksudnya accumulated income. So saya nak anda pecah kepada anda kat sini, tugas kita ialah breakdown semua income yang kita actually dapat by category, uh, secara details. Okay, macam ni contohnya ASB dividend, and then anda mungkin trade FCPO, anda trade crypto, anda trade saham, dan anda realize the profit. So saya nak anda letak dekat sini. Because most of us, kita akan repeat the pattern next year. So katakan anda trade saham, trade bursa. So trade bursa, anda ada apa yang last year anda dah buat, kita tulis kat sini. Because kita mostly akan repeat doing the same thing. 2026. Alright. Jadi income person one adalah usually the husband lah. Okay, income person two the wife or vice versa. You boleh tukar. So you buat side note sendiri. So kat sini kita nak fikir household income. Household income, okay? Berapa total income anda suami isteri? Kalau anda seorang-seorang lah. So, one income. Okay. And then saya nak anda set target income. Okay. So, bila kita dah buat start kat sini, uh, saya nak anda backtrack 2025 punya total income yang anda terima. So, dah breakdown tadi by kategori. Okay, details kategori. So, katakan total last year, you receive kat sini. Kita boleh tengok kat sini. Household income, you receive 220,000. Contoh saya nak bagi nampak. Figure. So, next year, let's target a little bit extra. 10% more, 20% more, apa yang anda rasa possible for both of you. So target income tu kita kena letak kat sini sebab because without target kita akan just stagnant. Wahal kita ada possibility dekat sini. Kalau anda tengok anda ada possibility dekat side hustle anda ada possibility dekat maybe anda kalau tak ada cara dan itu yang kita nak cari cara tu. Okay, kalau tak ada cara, itu yang kita nak cari cara. Apa yang saya boleh buat? Apa yang maybe wife boleh buat extra, husband boleh buat extra. Okay, maybe figure saya letak ni besar lah, tapi let's dream big. Okay, let's dream big. Okay, maybe you are not there yet, tapi ini yang saya nak anda biasa dengan figure besar-besar. Okay, we all started dengan figure income kecil, jangan risau. Saya started dengan figure 3,000. Semua orang boleh build up that income. So saya bagi contoh yang besar lah. Okay. Alright. Jadi set cycle gaji. Cycle gaji ni ialah di mana anda, setiap orang, dia bukan bermula satu hari bulan. Betul tak? Ada orang gaji dia macam government semalam dah terima gaji 18 hari bulan. So where do we start spending the money? Kita tak boleh spend kalau this month kita terima 18, tahun depan next month kita terima 20. Kebiasaan government terima 25 hari bulan. So, you akan ada, kalau you start 18, lepas tu the next gaji you adalah macam government, the next gaji ialah Januari 22, you ada 36 hari untuk spend satu bulan punya gaji. Wahal usually normally kita spend 30 hari je. So, saya nak anda set cycle gaji anda. Tips dia ialah
gaji paling banyak akan start day one. Day one Okay, so katakan anda secara normalnya anda terima gaji 25 hari bulan. So itulah day one cycle gaji anda. So gaji anda patut spend dari 25 kepada 25. 25 kepada 24. 24 hari bulan, bulan seterusnya. Anda buat side note kat sini. Ini note anda. Ini notes anda. So dia siapa gaji paling besar, kita akan start pada tarikh yang normal dia terima. So for example, bulan ni government dia terima 18. Walaupun anda terima 18 hari bulan, Disember, anda should start spending pada cycle gaji anda, iaitu 25 barulah start spending. Spending yang variable, yang ni. Kalau bil nak bayar awal tak ada masalah, tapi spending. Spending untuk makan, guna duit gaji tu. Tapi kalau boleh kita stick to the pattern. 25 lah baru start bayar all the bills, all the expenses. Alright? So kita nak ada rigid cycle gaji. Okay. Alright, kat situ pun kita dah ni. Okay. So saya nak anda buat banyak side notes kat bawah ni. Notes anda sendiri supaya anda faham. Okay. So sel ni, spreadsheet ni cuma jangan kacau bahagian yang grey area ni. Bahagian yang putih-putih ni boleh guna. Boleh isi. Alright. Jadinya. Alright. Okay. So kat sini, start ni, idea saya ialah anda isi backdated total household income total setahun. Because kita nak nampak kat sini, oh setahun, tahun lepas, banyak rupanya income. Saya terima, household kami terima 220,000 sebagai contoh. Mana pergi semua duit ni? How much goes to saving? Masa itulah baru kita akan trigger. Macam-macam lah akan trigger. So saya nak anda tulis kat sini. So this nota kita 25 total income. Tulis anything can be. Total terima 2025. Total. Kat sini. Total masuk. Total income masuk. Apa sahaja yang anda faham. Isi saja. So anda pun nampak, oh ada benchmark. So the benchmark ialah 220,000. Target next year 2026 we need more 250,000 sebab um, ada nak guna duit yang banyak, anak nak pergi uni, nak invest more, a lot of things. So how tu akan datang later. How to achieve 250,000 akan datang later. Alright, so along the way kita akan nampak okay, berapa lagi amount to target. So let's say 12 January you receive 12,000. So amount to target lah lagi 238,000. Okay. That's how we see this tracker. So, cara lain, bila anda dah set up kat sini, senang. Mula-mula anda set up dulu. Anda ada main job utama, anda ada bonus raya, anda ada bonus tetap, anda ada di bawah kategori main job, ada yang ini. Maybe extra payment because ada extra project contoh Tapi di bawah side hustle anda juga buat online selling, anda buat affiliate. Okay, mungkin kalau husband dia mungkin tak buat lah ni but we never know. Mungkin anda ada side job sebagai YouTuber, anda dapat duit daripada YouTube, anda dapat duit daripada menulis di Facebook. Facebook sekarang bayar. So, anda tulis, anda categorize dahulu. And then to achieve 250,000, okay, I need to do something extra di luar yang kebiasaan saya buat. So what is the side hustle yang saya boleh buat? Maybe saya boleh saya ada kepakaran buat digital product, side income, saya boleh buat kelas. So itulah dia kelas apa? Kelas sebagai contoh anda orang yang pakai Excel, anda buat kelas Excel. Okay, saya bagi idea. Ini idea sahaja maksud saya. Okay. So lepas anda buat apa yang kategori anda yang dah terima last year, anda buat satu lagi kategori side hustle baru, anda buat satu lagi point side hustle baru yang anda rasa anda boleh buat execute dalam 2026 in order to achieve target income ni. Alright. Alright. Sorry. Okay, and then others lah. Others ni income daripada dividen, trading anda, daripada uh, others lah. Alright. Alright. And then income person tu usually the wife. So that is why dia color dia macam ni. Ini husband. Nampak tak? Husband, so dia icon dia macam ni sikit.
So kalau anda tak suka, you can just delete. Yang ni tak ada masalah, boleh delete atau delete ataupun anda just tulis kat sini income person one adalah suami. Alright, suami. Okay. Um, okay, diorang dia suka macam tu. So, tulislah nota supaya anda yang faham. So, spreadsheet ni dah ada spreadsheet anda, cuma jangan kacau sel yang grey sahaja. Okay. Alright, so income person tu maybe the wife dia salary dia low, a little bit lower, tapi dia banyak buat side hustle, dia buat affiliate Shopee, dia buat affiliate TikTok, dan dia maybe dia ada passion baking, so dia jual baking masa raya sahaja. I know orang yang dia suka baking masa raya, dia baking, dia buat kek, expertise dia kek lapis Sarawak. Okay. Lepas tu masa raya dia pulun. Okay. So masa raya ni sales 10,000 sebagai contoh. So usually kita akan repeat next year. Okay. Kita dah tengok baking raya 2025 10,000. Tahun depan kalau I prepare awal, I boleh dapat ni 12,000 contohnya. So macam dia jual ketupat, mak dia buat ketupat. So dia pulun nak buat ketupat. So maybe kalau saya buat awal, so all those strategy akan datang if we set target dan kita nampak figure ni. Okay, that's my point. Alright, so realize profit. So anda trading, anda take profit daripada anda punya investment. Saya suka juga tulis kalau kita take out duit daripada contohnya you withdraw SSPN, you withdraw daripada your apa ya, EPF, akaun tiga. Okay, akaun tiga. Saya suka untuk tulis because kita nak nampak satu zakat yang kita perlu bayar, kedua our pattern. Kalau kita always withdraw dari SSPN, so there is some pattern yang kita sepatutnya nampak. Maksudnya duit cash flow tak cukup bulanan. So every month withdraw balik masuk SSPN 1,000 tapi withdraw 600 sebagai contoh. Ada bulan yang kita withdraw. So kita nak nampak pattern. Bulan tu mungkin bulan raya. Dari situ sebenarnya banyak pattern kewangan, pattern cash flow yang kita boleh nampak. So the idea tadi saya ni balik, mula-mula anda isi 2025. 2025 anda backtrack semua income 2025 yang anda terima. Kali 12. Kali 12 sebab kita nak nampak accumulated berapa sebenarnya. Accumulated berapa sebenarnya last year. Satu nak bayar zakat, satu nak nampak pattern dan satu lagi nak set target for income 2026 plus 10% more plus 20% more. Okay, so itu saja income tracker. See you for the next. Saya akan buat net worth.